mereka ke arah memusnahkan negara kita sendiri. Banyak perkara yang tak boleh kita sebut secara publik, secara terbuka, tapi bahaya hari ini kalau PMX kekal sebagai PM sekali lagi. Ini sangat berbahaya. Tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini tidak ada impian yang lebih besar dalam kepala dia kecuali nak jadi Perdana Menteri satu penggal lagi. Betul tak tuan-tuan sekalian? Maka kita menghalang di sini. Kalaulah formula di Negeri Sembilan ini berjaya, saya nak minta Barisan Nasional, tolonglah Datuk Abu tolong sampaikan kepada pimpinan Barisan Nasional, kalau kita berjaya di Negeri Sembilan ini, kita berjaya buktikan kesepaduan kita ini, berjaya untuk menolak Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, sudah tentu formula ini akan mencatat kejayaan di semua negeri di Malaysia, kalaupun mereka boleh bertahan hanya di Pulau Pinang sahaja. Hanya di Pulau Pinang saja, kalaupun mereka bertahan. Tapi insya-Allah seluruh semenanjung Malaysia ini akan berjaya kita tawan. Kalau kita berjaya di Negeri Sembilan, saya minta daripada Barisan Nasional tarik sokongan seberapa segera daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Boleh tak tuan-tuan? Ni bolehlah kat sini ni. Itu terpunalah. Kita ada banyak lagi strategi. Strategi langkah-langkah itu yang perlu untuk dilaksanakan. Serahlah kepada kebijaksanaan pimpinan UMNO. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO sudah tentu mempunyai perkiraan yang tersendiri. Tapi kita nak nyatakan bahawa dalam keadaan momentum perpaduan ini sedang hangat, masih lagi hangat, now or never untuk kita rebut peluang ini. Ini merupakan the right time untuk kita grab peluang seperti ini. Kalau kita tak grab sekarang ini, tuan-tuan sekalian, kita bimbang orang yang namanya Anwar Ibrahim ini mempunyai banyak lagi cara dan kaedah untuk memanipulasi senario yang ada yang menyebabkan momentum ini akan mati. Selepas ini, giliran mana negeri Melaka? Selepas ini, Sarawak. Kalaulah perkara ini dapat dilaksanakan sekaligus dengan pilihan raya umum dalam keadaan Kelantan, Terengganu, Kedah, sudah cukup 3 tahun. Sidang awannya umur matang pada bulan 10, bulan 9 ini cukup 3 tahun. Saya yakin tidak keberatan ketiga-tiga negeri ini untuk dibubarkan bersama-sama dengan Melaka menyaksikan pilihan raya umum, dan insya-Allah pada awal Januari 2027 nanti, pada waktu itu negara ini sudah tidak berperdana menterikan Anwar Ibrahim, insya-Allah. Soal dia nak ke mana tu terpulalah, itu atas dia lah. Sama ada kita tak naklah sebut, tapi atas dia lah nak pergi ke mana. Tapi banyak lagi kes-kes yang melibatkan keraguan dan kita panggil suspicious kita terhadap kes-kes yang berlaku dalam negara ini yang perlu untuk dibuka dan dibicarakan. Banyak lagi yang menanti. Hari ini dia turun ke bawah, dia kata kita tak nak pemimpin sakau. Dia sebut sakau. Awak Perdana Menteri tapi berucap macam ketua pembangkang. Orang tu sakau, orang ni sakau, orang tu sakau. Dah kamu kenapa tak ambil tindakan? Maknanya apa? Maknanya perkataan itu hanya modal politik semata-mata. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tunjukkan sokongan kita. Dalam pilihan raya negeri 1 Ogos ini, tuan-tuan sekalian, rakan-rakan Barisan Nasional, tolong undi Perikatan Nasional di tempat Perikatan Nasional. Dan secara live seperti ini, ahli-ahli PAS, ahli-ahli Perikatan Nasional di seluruh Negeri Sembilan yang berada di tempat yang tidak ditangani oleh Perikatan Nasional, jangan segar-segar, jangan teragak-agak, keluar dan undi Barisan Nasional bagi memastikan Pakatan Harapan dinyahkan daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, insya-Allah.